Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada masyarakat yang pengetua kasihi. Hari ini pengetua nak berkongsi satu nasihat yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Cari kawan yang boleh bimbing, bukan hanya kawan yang boleh seronok sama-sama. Wahai masyarakat sekalian, tidak semua orang yang berjalan dengan kita ingin melihat kita naik. Tidak semua yang tersenyum depan kita mahu melihat kita berjaya. Tidak semua yang rapat dengan kita mampu membawa kita ke arah yang betul. Sebab itu dalam hidup ini kita perlu bijak memilih kawan. Kawan yang baik bukan sekadar kawan yang ada ketika ketawa, tetapi kawan yang ada ketika kita hampir tersilap. Kawan yang tegur tanpa menyakitkan. Kawan yang bimbing tanpa memaksa. Kawan yang mengingatkan tanpa menghina. Kawan yang tarik kita naik bila kita hampir jatuh. Kawan begini jarang tapi sangat berharga. Masyarakat sekalian, tanya diri kita. Adakah kawan kita menjauhkan kita daripada masalah atau membawa kita masuk ke dalam masalah? Adakah kawan kita mengajak kita ke arah kebaikan atau ke arah kebinasaan? Adakah kawan kita menguatkan kita atau melemahkan kita? Kawan yang betul boleh mengubah hidup seseorang. Kawan yang salah boleh memusnahkan masa depan seseorang. Ingat ini baik-baik. Orang yang dekat dengan kita boleh menjadi alasan kita naik atau alasan kita jatuh. Sebab itu kita perlukan kawan yang boleh bimbing, kawan yang jujur, kawan yang amanah, kawan yang matang, kawan yang menjaga agama, kawan yang hormat kita, kawan yang tegur kita bila salah, kawan yang mendoakan kita tanpa kita minta. Kawan begini bukan saja menguatkan kita tetapi menyelamatkan kita. Sebagai pengetua, pengetua nak tinggalkan satu ayat. Pilih kawan yang membawa kamu ke arah yang lebih baik, kerana hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan orang yang tidak membimbing kita ke mana-mana. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua agar lebih ramai masyarakat mendapat inspirasi, kesedaran dan bimbingan kehidupan. Terima kasih semua. Pilih kawan yang betul kerana kawan itu boleh menentukan arah hidup kamu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang pengetua hormati. Hari ini pengetua nak menyentuh satu perkara yang semakin banyak berlaku dalam hidup kita semua. Sesuatu yang nampak kecil tetapi memakan jiwa dari dalam. Jangan overthinking. Wahai masyarakat sekalian, overthinking ini senyap tetapi kuat mencengkam hati. Ia buat kita penat tanpa bergerak. Ia buat kita takut tanpa sebab. Ia buat kita risau tentang perkara yang belum pun terjadi. Kita fikir terlalu banyak hingga kita hilang ketenangan. Kita ulang-ulang perkara yang sama dalam kepala hingga hilang fokus diri. Kita bayangkan perkara buruk seolah-olah hidup ini hanya tentang kegagalan. Sedangkan dalam banyak hal, hati kita sebenarnya cuma perlukan rehat. Masyarakat tersayang, ingat ini baik-baik. Tidak semua yang kita fikir betul. Tidak semua yang kita risau akan berlaku. Tidak semua yang kita bayangkan adalah realiti. Overthinking hanya menjadikan hidup kita lebih berat daripada yang sepatutnya. Kadang-kadang kita hanya perlu tarik nafas, berhenti sekejap dan lepaskan apa yang tidak kita boleh kawal. Berhenti fikir terlalu jauh. Fokus pada apa yang ada depan mata. Buat apa yang mampu hari ini. Selebihnya, serahkan pada Allah. Kerana selagi kita hidup, selagi itu akan ada perkara yang kita tak boleh ramal. Selagi itu akan ada hal yang tidak sempurna. Selagi itu akan ada cabaran yang datang tiba-tiba. Tetapi kita tak perlu fikir semuanya sekaligus. Wahai semua, pengetua nak pesan, bukan hidup yang berat. Kadang minda kita sendiri yang membuatkannya lebih berat. Belajarlah melepaskan. Belajarlah mempercayai takdir. Belajarlah memberi ruang kepada hati untuk tenang. Sebab bila kita berhenti overthinking, kita mula fokus pada apa yang betul-betul penting. Kita mula menghargai apa yang ada. Kita mula membina kekuatan sebenar. Sebagai pengetua, pengetua ingin tinggalkan satu ayat. Jangan biarkan fikiran yang tak pasti merosakkan hati yang pasti. Tenang dan pilih untuk percaya. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai masyarakat mendapat ketenangan, hikmah dan motivasi setiap hari. Terima kasih semua.
Berhenti overthinking dan nikmatilah hidup kamu dengan hati yang lebih ringan.